Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung muka surat 250, bab yang ke-35. Bab ma jaa fi ifsya'is salam wa it'amut ta'am. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruhan menyiarkan salam. Menyiar maknanya menyebarkan. Menyebarkan salam wa it'amut ta'am. Wa it'amit ta'am dan memberi makan makanan. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Salam qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala an-nas ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nas la anzura ilaihi falamma istasbastu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab wa kana awwala shay'in takallama bihi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nas niyamun tadkhulunal jannata bis salam. Baik, hadis yang kita baca ini ialah hadis yang sahih daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah pendeta orang-orang Yahudi. Pendeta orang Yahudi ni maksudnya apa? Tok guru lah. Ulama. Ulama orang Yahudi ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, mereka ni ada pakar rujuk. Maka rujukan mereka ialah kepada Abdullah bin Salam. Kira tok guru mereka ni. Apa kata A, A lah dia. Apa kata B, B lah orang semua. Ini namanya apa? Abdullah bin Salam. Jadi jangan tertukar pula. Satu lagi nama dia Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu munafik. Yang ni Abdullah bin Salam. Dia adalah tok guru, orang alim Yahudi, ahlul kitab. Jadi dia belajar banyak tentang Nabi, dia belajar banyak tentang kitab. Maka orang banyak rujuk pada dia. Itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kata dia, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala berdirinya Nabi. Tak kala datangnya Nabi SAW di Madinah. In jafalan nas. Maka berlarilah manusia berjumpa kepadanya. Bila Nabi sampai daripada Quba, orang duk tunggu berapa hari dah. Jadi hari ini Nabi dijangka sampai. Maka pakat berlari bangunlah sampai di kawasan macam kita lah. Nabi ni dijangka sampai. Maka pakat berdirilah sambut. Tepi jalan, atas pokok semua, atas bumbung rumah semua ada. Itu nama dia apa? Jafalah. Main di situ. Duduk tunggu Nabi ni. Maka bila nampak daripada jauh, orang menjerit tak? Apa kata mereka? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sampai, Nabi sudah sampai, bahasa kita. Dia orang sebut qadimah. Okey. Lepas ni kalau suami balik, mana pula engkau qadimah. Nak bagi tahu Nabi dah sampai. Pakat riuh rendahlah, kekasih Allah sampai. Kekasih manusia sampai, manusia paling istimewa sampai. Maka kata dia, aku bila tengok Nabi Muhammad sampai, faji'tu finnas. Maka aku pun datang dalam celah-celah orang ramai tu. Aku datang. Untuk apa? La anzura ilaihi. Supaya aku tengok pada dia. Dia Yahudi. Dia tok guru Yahudi. Bila orang ramai kerumun, dia pun kerumun sekali. Itulah sifat orang yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, dia bukan tutup pintu. Bukan tutup telinga. Bukan tutup mata. Dia mari dengar. Kalau boleh tanya. Tanya. Orang kita sekarang mencari kebenaran. Duduk dalam bilik. Kemudian mengutuk. Mengata. Datang pun tidak. Campur pun tidak. Kenal pun tidak. Abdullah bin Salam ni, dia Yahudi. Ahlul Kitab. Kita dah tahu dah bahawa Ahlul Kitab ni tak suka dengan Nabi pada masa itu. Orang Yahudi tak suka. Tapi dia tak. Sebab dia berilmu. Dia datang. Apa dia datang? Dia nak tengok la anzura ilaihi. Kenapa yang dia nak tengok? Sebab manusia ini mula-mula penampilan adab. Itulah yang dijadikan penelitian. Sebab tu kita selalu nampak bahasa akhlak. Nabi kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tak bercakap pun dengan Nabi, tengok akhlak je. Tak bercakap pun dengan Nabi, tengok muka je. Dah tahu dah ni Nabi. Sebab tu kita ni penting akhlak. Ni muka masam, pi menega asam. Asam boy. Lagi masam. Menega tak senyum macam mana? Daripada yang ambil order sampai tukar masak, tak senyum langsung. Semua pakai face mask. Memang tak nampaklah senyum dia. Manusia akan dinilai. Nombor satu ialah cara dia berjalan. Cara dia layan orang. Cara dia bersalam. Dan ucapan dia. Jadi Abdullah bin Salam ni, dia tengok Nabi daripada celah-celah orang ramai tu. Falamma stathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam aku duk tengok muka dia ni, muka Nabi ni. Aku duk perhati cara naik dia, naik kuda, naik unta dia, cara dia turun. Maka aku mendapati araftu. Aku tahu. Anna wajahahu laisa biwajhi kadzab. Tang muka dia aku tahu dah, ni bukan muka penipu. Yang ni P. Ramli guna dalam cerita 3 Abdul. Muka dia pun dah muka penipu. Yang kamu berdua percaya kepada dia tu buat apa? Muka tu saja. P. Ramli sebut dalam cerita 3 Abdul. Muka siapa? Siddiq Sigaraga. Dengan tuan penasihat dia. 25%. Tuan Ismail Petelun. Tengok muka pun dah tahu dah. Sebab tu kita ni nak tengok orang. Tengok tak muka pun tahu dah. Muka jenis apa. Ni Abdullah bin Salam kata, aku tengok muka Nabi, aku tahu dah. Dia bukan muka penipu. Maknanya kita hari ni pun nak tengok muka pun tahu dah. Masa duduk bertanding tu, duduk jadi calon kita tahu dah. Ni muka penipu ke apa, kita tahu lah. Tak mana faham. Yang pergi pangkah juga buat apa? P. Ramli dah guna bahasa tu lama dah. Muka penipu ni, hang pakai kepiah pun tak kena, pakai topi pun tak kena.
Tapi manusia tak nilai benda itu. Dia kata, aku tengok muka Nabi ni. Aku tahu dah dia bukan muka penipu. Nombor satu, tu nama dia akhlak. Nombor dua, wa kana awwala syai'in takallama bihi. Lepas aku tengok dia datang naik unta. Dia berjalan naik unta tu. Okey. Tu cara unta berjalan. Kita kalau naik unta automatik macam tu. Lembek tu unta. Style dia. Dia buat macam mana dia jalan. Tang situ pun aku nampak dah. Dalam hadis yang lain. Dia tengok Nabi turun. Turun Nabi itu penuh dengan adab. Kita kalau naik motor pergi masjid. Kem pelekat tu selok pepa. Nah, akhlak tak mana. Menonong naik motor laju tu. Tang situ akhlak. Nombor dua, wajah. Nombor satu, kelakuan. Nombor dua, wajah. Nombor tiga, takallam. Takallam, apa yang awak cakap. Akhlak dinilai pada apa yang awak cakap. Takallama bihi syai'. Dia cakap apa? Apa yang awak cakap? Apa kata Nabi? Qala ayyuhan nas. Afshus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Bagi makan orang. Wassallu bil laili. Wassallu wan nasu niyamun. Semayanglah kamu waktu manusia sedang tidur. Tadkhulunal jannata bis salam. Siapa yang buat tiga benda ni akan masuk syurga dengan sejahtera. Perkataan ketiga yang dibaca, perbuatan ketiga yang dilihat oleh Abdullah bin Salam ialah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam. Lagi bagi makan orang. Lagi semayanglah malam. Waktu orang lain tidur. Siapa yang buat tiga benda ni masuk syurga dengan sejahtera. Ada tak dia sebut dia? Ada tak Nabi sebut dia? Saya. Ada dia sebut? Dia tak sebut. Dia sebut orang. Susah payah datang dari Mekah untuk tuan-tuan. Perjuangan saya. Dia sebut macam tu. Mana ada Nabi sebut macam tu? Dia takkan sebut saya. Dia sebut wahai manusia. Dia tak sebut wahai orang Islam. Padahal dia Nabi. Dia tak sebut ayyuhal muslimun. Dia sebut ayyuhan nas. Wahai manusia. Islam ke? Tak Islam ke? Mana Nabi ni dia bercakap untuk orang ramai. Dia tak bercakap untuk dia. Saya berjanji. Apatah lagi diulang. Dan dia tak sebut. Manusia sekarang dia cakap saya. Saya menempuh pelbagai ujian. Merentasi padang pasir untuk datang pada tuan-tuan. Saya berharap tuan-tuan sokonglah saya. Dia tak cakap begitu. Dia hanya bercakap pada orang. Kebaikan orang. Bagaimana nak bagi orang selamat. Inilah dia pemimpin sejati. Dia takkan naikkan dia, kebaikan dia, kehebatan dia. Dia tak. Biar orang nilai melalui pekerjaan dia. Bukan melalui perkataan semata-mata. Maka tiga benda ini dinilai oleh Abdullah bin Salam. Pertama, dia melihat bagaimana Nabi Muhammad sampai. Cara Nabi naik unta, cara Nabi turun unta, cara Nabi melayan orang. Lain macam cara dia. Dua, yang dia nilai ialah wajah Rasulullah. Tidak menampakkan wajah penipu. Wajah pengkhianat. Depan lain, belakang lain. Tak. Itulah jujur. Kejujuran nampak pada wajah. Kerana apa? Kejujuran itu datangnya daripada hati. Maka hati itulah yang terbit pada pancaran wajah. Hati yang kotor, you tengok muka dia. Okey, senyum dia sengit.
Saya senyum tak nampak lah pakai topeng. Okey, senyum ni jenis betul-betul dua-dua belah. Tu ikhlas. Next sebelah ya, itu bukan ikhlas. Senyum perli, itu namanya senyum singit sebelah. Dua, bila senyum tu mata jadi kecil. Ni mata duk terbeliak, muka senyum. Tu nama dia tak ikhlas. Yang ketiga, dilihat dengan perkataan. Satu pun tak menyentuh tentang Nabi Muhammad. Melainkan Nabi Muhammad menyentuh tentang umatnya. Ada lagi tak Ustaz? Ada, hadis ni panjang. Ni dia ambil sekerat. Orang cerdik ni, dia bukan tengok aja. Abdullah bin Salam ni cerdik. Dia bukan tengok. Lepas tu balik rumah, minum kopi ala Kazim. Bukan. Dia pergi tanya. Dia pergi tanya Nabi tu. Apa soalan dia? Yang dia tanya pada Nabi. Bila Nabi dapat jawab, terus dia mengucap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam terus. Padahal pendeta, tok guru. Bila dia Islam, pengikut dia pun sampai. Tuan, apa pendapat tuan tentang Muhammad? Dia sudah sampai ke Madinah. Itulah Nabi kita. Berimanlah kamu kepada dia. Tak boleh pakai punya tok guru. Semalam saja dia kata, engkau lah tok guru kami. Apa engkau cakap kami ikut. Hari ini dia cakap Nabi Muhammad tu Nabi. Ikut dia. Tak boleh pakainya pirah, penunggang agama. Semua dia kata kat tok guru dia. Itulah nama dia Abdullah bin Salam. Orang yang alim. Baik. Kita lihat. Masalah 129. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Tidak ada satu kaum melainkan apabila berjumpa dengan seseorangnya adalah salam. Tegur, sapanya dengan kelakuan, dengan perkataan. Maka agama kita telah menentukan atas perkara ini sayugianya, disiar dan dimasyhurkan dia. Apa nama, mic ni bagi kuat sikit dia punya ni, echo ke bass ke. Nah. Banyak orang duk usik kot, sakit tekak dia. Baik, jangan duk usik-usik dah. Tulis itu. Jangan usik. Tulis itu nah. Halo. Baik. Dia sakit tekak. Baik. 3 kali baik dah. Setiap satu kaum, dia ada cara salam dia. Ada setengah kaum, kalau jumpa orang buat apa? Tunduk kepala. Okey, tunduk kepala. Hai, arigato. Okey, ada setengah kaum. Macam tu. Okey, kalau orang duduk dalam hutan Amazon, lagi dia lain. Macam gila, apa? Gorila. Setiap satu kaum dia mesti ada tanda. Islam dia tak letak macam ni. Islam dia tak letak di tangan dia, di dada dia. Islam bagi Assalamualaikum. Sebab tu kita jangan duk ambil cara orang lain. Okey, letak macam-macam tanda tu. Setiap satu kaum ni, tengok kitab ni. Tidak ada satu kaum melainkan apabila berjumpa seseorang dengan kawan dia, adalah cara mereka bersalam. Ada yang salam dengan tumbuk tapak tangan. Tumbuk ni. Nampak? Okey, dia pun balas. Kita ada, kita salam lagi tu. Dengan orang lelaki, sama-sama lelaki. Dengan orang perempuan, tak salam. Kalau dengan perempuan, tak salam. Perempuan dengan perempuan boleh salam. Itu kita. Setengah orang bukan setakat salam, belaga pipi. Oh, belaga pipi. Itu bukan cara kita. Kalau laga pipi, jantan dengan jantan, tak apa. Tu pun ada syarat dia. Nanti kita belajar. Kalau jumpa tiap-tiap hari, jangan duduk belaga pipi. Tiap-tiap hari jumpa dalam kelas.
Syahrul, Assalamualaikum. Salam. Kena kat Syahrul duduk kat muka pintu tu. Yang masuk kelas 200 orang. Tak lebam pipi dia. Jumpa tiap-tiap hari salam laga pipi. Apa? Ni orang perempuan rajin tu. Ya ajar. Semalam salam lah. Ni salam. Yang salam belaga pipi, lama tak jumpa. Yang kedua, salam belaga pipi ni, kalau balik dari jauh. Umrah ke, hak nyai ke. Lama tak jumpa atau dia baru pulang daripada kejauhan. Kalau baru pulang dari Taipei, tak payah. Orang jadi lemah kan, lemah. Jumpa lah surah belaga pipi, nak balik belaga pipi. Kejadah apa kau? Nah, dia kata belaga pipi tu balik haji, balik umrah. Belaga lah pipi peluk dia. Ni jumpa Zuhur tadi, asar belaga balik. La ilaha illallah. Tu yang orang tak mau jumpa. Ngelak-ngelak tu. Dia suka lari pergi buat tandas lah, buat telefon lah. Padahal tak ada siapa telefon pun. Dia kena faham tu yang kata belaga pipi ni. Baik. Maka Islam didatangkan kepada kita dengan kelakuan, dengan perkataan. Perkataan Assalamualaikum. Kelakuan menjabat tangan. Maka hendaklah kita menyiarkan dan masyhurkan dia. Dan telah ditentukannya salam dengan kelakuan dan perkataan. Salam ada dua. Satu nama dia Assalamualaikum. Apa tu? Perkataan. Dua, kelakuan. Apa dia? Menjabat tangan. Itu nama dia sempurna. Baik. Adapun perkataannya ialah Assalamualaikum. Kelakuannya pula ialah berjabat-jabat tangan seorang dengan seorangnya. Maka siapa-siapa berjumpa dengan seseorang, lalu memberi salam, maka sesiapa yang dahulu memberi salam, maka dialah yang lebih dapat pahalanya. Dan yang diberi salam ke atasnya, wajib atasnya menjawabnya sekarang itu. Maka orang yang diberi salam, wajib menjawab salam. Adalah salam yang telah dimasyhurkan di dalam Islam. Diadakan dia sejak mula-mula Islam. Maka semenjak sudah diadakan, dia telah digalakkan oleh Nabi menyiarkannya. Malah disukakan oleh Nabi dengan berbagai-bagai kesukaan. Setengah daripadanya disabdakan Nabi dengan bersalam menjadikan berkasih-kasihan. Dengan bersalam menjadikan baik di hati dan mendapat pahala di negeri akhirat. Oleh itu sayugianya lah orang-orang Islam jangan lupa akan pesanan syarak dengan sebab bermegah-megah dengan salam. Orang yang beragama bukan Islam, maka mendatang yang demikian itu sifat munafik ataupun bercerai serta jauh daripada pahala dari sisi Tuhan. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian cara salam mengikut cara Islam ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi orang munafik, dia tak mau salam. Dan tak mau bagi salam. Nah, hari ni banyak tak? Kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Yang tak kenal, tak payah bagi salam. Berselisih ke, pergi kenuri ke, naik kereta berselisih ke, apa pun tak bagi salam. Buat apa bagi salam, kan kenal. Satu. Dua, dia hanya bagi salam pada orang yang dia kenal saja. Yang mana dia tak kenal, dia tak bagi salam. Yang ketiga, dia bagi salam pada geng sahaja. Kalau tak geng, walaupun kenal, tak bagi salam. Ini kesan daripada politik. Kesan daripada fahaman politik, masjid pun ada masjid khas. Surau pun ada surau khas. Dan nak bersalam pun dengan orang khas sahaja. Adakah politik macam tu ajaran Islam? Sampai cop, ni surau ni, ini surau sana, ini masjid sini, ini masjid.
Dah ni surau rumah Allah. Ni masjid rumah Allah. Memanglah, tapi dia ni Ustaz, ni surau belah sini, ni surau belah sana. Inilah dia kesan peninggalan penjajah. Awak kata awak ikut Nabi Muhammad, tapi awak ikut penjajah. Surau ada. Ustaz yang masuk masjid ni, ustaz yang mengajar surau ni, geng kami je. Geng lain tak boleh masuk. Geng lain pergi tempat lain. Sampai bila orang Islam nak jadi macam ni? Kemudian nak masuk syurga. Nabi kata ni, nak masuk syurga tak? Bagi salam. Kita hari ni nak bagi salam tengok orang. Kemudian doa, ya Allah, masuk syurga. Syurga bengong. Dengan jiran tak bercakap. Nak masuk syurga apa? Hanya bergaduh masalah ayam, pokok bunga ketah, ti ayam pone. Lama tak sebut kan ti ayam pone. Haji Wan tahu ti ayam pone? Yang warna hijau lembek. Okey. Oh, duduk di kampung dulu tak ayam pone. Berak atas seat. Yang kita pergi masjid. Duduk. Rasa hangat dia. Sepeda tak pakai. Yang pelekat saja. Pak saya punya, pak saya bergaduh. Sampai sekarang tak bagi salam. Kemudian nak masuk syurga. Salam bagi Ustaz. Makan tak bagi. Ni kita nak masuk belah sebelah. Jamaah awal dah. Jamaah apa kita ni? Awal dah. Tak lama Rejab Syaban. Dah dekat setahun dah ni. Duk makan karipak seorang-seorang. Dalam kelas ngap. Tak bagi pun dekat orang sebelah. Orang sebelah duk pejam mata. Jaga kan malu pula aku tengok. Tak bagi satu hal. Dia tanya pula, kamu puasa je? Astaghfirullahaladzim. Dia tanya pula, kamu puasa je? Makna dia tak nak bagilah tu. Kita pun malu Allah, puasa. Tiba-tiba kita cakap, aku nak masuk syurga. Renti kalau Kak Zom. Awak tak pernah sedekah pada orang Kak Zom. Jadi bulan Ramadan nanti, ambil siap-siap. Satu malam saya ambil Ustaz. Satu untuk Ramadan buka. Satu untuk Ramadan sahur. Ti ayam pone ni dalam bahasa kita, ti ayam candu. Kalau sebut candu orang faham. Pone ni orang tak faham. Orang Batu Kurau dia faham. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, oi, makcik tak ada duit nak bagi makan orang. Makcik pun tunggu orang bagi makan. Kalau begitu, makcik sembahyang malam. Sembahyang malam pun tak. Tiba-tiba nak masuk syurga. Renti ke lah kat nak, oi. Ini tiga benda yang membolehkan kita masuk syurga. Sambung silaturahim, bagi makan orang, dan sembahyang simple. Makcik tak boleh nak sambung, Ustaz. Makcik dalam hutan. Nak bagi salam dengan siapa, Ustaz? Makcik tazan, duduklah itu makcik. Kalau gitu makcik bagi makan orang. Sedekah kalau rasa nak masuk syurga. Bagi makan. Tengok makcik ni susah. Ajah masak apa tengah hari ni, tak tahu lagi nak masak. Gas pun dah habis. Tak payahlah masak. Saya belanja. Kita makan chicken rice. Belanja makcik tu makan. Bayangkan macam mak kita duduk makan. Ngap-ngap. Gigi tak ada. Ngap-ngap. Kesian lah. Atau malam kan makan apa? Tak tahulah lagi. Tengoklah kok ada sate. Sate? Gigi tak ada pun sate, makcik. Selera makan jangan
Tak ada ngalah orang tu ni. Bagi makan orang. Baik. Kata dia, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Namanya Abdullah bin Salam. Tak kala Nabi SAW datang ke Madinah berhijrah dari Mekah. Yakni mula-mula tiba ke negeri Madinah, berlarilah segala orang. Dengan segera pergi berjumpa akan dia di pintu negeri Madinah. Dan dikatalah orang di situ, Nabi telah datang, Nabi telah datang, Nabi telah datang. Macam kita lah berlari kat pintu gerbang Manjui, tepi sungai. Kita kalau orang sampai seronok tak? Sampai. Ni Hafiz Ramli buat dalam cerita Musang Berjanggut. Okay, anak ayah balik, anak ayah balik, anak ayah balik. Nampak? Tapi Ramli balik, buat balik. Sa'diyah tu. Tengok-tengok Pi Ramli sebelah dia. Menantu dia. Menantu ayah balik, menantu ayah balik. Lalas dia tukar apa? Menantu ayah cantik, menantu ayah cantik. Ni cerita Musam Janggut. Yang jadi pak dia tu nama dia Babjan. Mati tahun 1967. Pak dia tu. Baik. Maka dikatalah pada orang, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad sudah sampai. Kenapa? Kerana sukacita semua orang itu sebagai tiada lepas menyebut kedatangannya daripada mulut mereka, dan orang-orang itu habislah berduyun-duyun, lari pergi berjumpa dan menyambutnya. Ni yang dapat pahala, sambut Nabi. Ra'i pada Nabi. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kenapa bila kita selawat kita bangun? Tak boleh duduk ke? Boleh. Boleh. Tapi membesarkan Nabi. Macam mana awak dengar lagu kebangsaan? Bangun tak? Bila awak dengar lagu kebangsaan, awak diam tak? Tegak tak? Tegak. Pasal apa awak tegak? Pasal apa awak bangun? Menghormati negara kita. Tanah air kita. Menghormati Nabi lebih daripada menghormati dan mencintai negara. Takkan bila selawat tak boleh bangun. Walaupun Nabi tak ada dalam majlis tu. Macam mana kita bangun lagu negaraku dimainkan di luar negara? Kita berhenti tak? Tegak tak? Tegak tu lagu negaraku. Main kat stadium. Berdiri kita. Padahal mainnya di Korea. Kenapa awak berdiri? Ini lagu kebangsaan. Saya hormat. Kan kita sekarang kat Korea. Bukan dekat Malaysia. Walau di mana pun Malaysia di hati. Begitulah dengan selawat. Apa sebab kau berdiri? Saya menghormati Nabi. Nabi tak ada pun. Memang Nabi tak ada. Tapi dia dalam hati saya. Bila dengar je selawat ramai-ramai, saya akan berdiri. Sebagai tanda hormat. Kita pun, kalau tanda hormat, kita berdiri tak? Kita duduk, tiba-tiba datang satu hamba Allah lalu depan kita. Assalamualaikum. Kita pun berdiri hormat kat dia. Pemimpin ke, orang besar ke, berdiri kita hormat. Jadi, jangan kita duduk kata salah bila berdiri ketika ucapan selawat. Kalau ada diminta kepada semua berdiri untuk kita berselawat atas Nabi. Tak, kalau aku nak duduk, hang nak kata apa? Tak kata apa, hang kata bengong ni lah. Negaraku hang hormat, Malaysia hang hormat, Nabi Muhammad hang tak hormat. Padahal menghormati Nabi lebih daripada menghormati makhluk yang lain. Baik. Bila aku mendengar demikian, maka aku mengambil berat pula ke atasnya. Dan terasa pula aku nak mengikut melihatnya. Dan pada masa itu aku beragama Yahudi. Jadi kebilangan pada orang aku adalah pendeta yang masyhur. Kata Abdullah bin Salam, waktu itu aku agama Yahudi. Dan aku dikenali di kalangan umat aku sebagai pendeta. Sebagai seorang alim, pakar rujuk, nama dia pendeta. Maka aku datang kepada Nabi dalam banyak-banyak orang tadi, supaya aku lihat dia.
Orang sekarang ni dengar pun tak mau, tengok pun tak mau, datang pun tak mau. Bila dengar cakap orang. Bila dengar cakap orang, selalu macam tu. Kau ke mana, Din? Aku nak belajar. Malam ni ada ceramah, Ustaz Kazim. Kalau aku tak datang. Datanglah dengar apa dia cakap. Tak payah. Baik aku main dam. Baik aku main bilik. Baik aku duduk di rumah. Baik aku mancing. Itu bila kamu nak tahu cerita? Bila ya nak tahu cerita? Sebab itu kalau kita ni jahat, kita tak suka pada orang, maka kita akan jadi jalan, cari jalan, menjadikan orang lain pun tak suka pada orang. Kamu tak mau pergi, jangan ajak orang. Kamu tak mau pergi, jangan ajak orang, jangan pergi. Kamu cukup seorang. Tak. Buat kempen pula. Saya di Manjui ini pengalaman luas. Oh. Panjang cik-cik-cik tu. Itulah bunyi cicak. Cicak, cok, cek, cok, cek. Nanti jawab ibu cicak. Ingat dulu saya, orang jemput saya buat klinik solat. Waktu tu kita duduk sibuk dengan klinik solat. 4 musim, 4 siri. Buat dekat satu masjid. Dihalang buat dalam masjid. Padahal masjid tu saya baca khutbah. Saya kuliah maghrib, kuliah subuh. Dibuang banner, dibuang segala kertas banner buang. Yang penganjuran tu pula ialah kaum muslimat. Penuh masjid tu. Saya kata Datin tak payah buat lah. Pergi panggil ustaz lain. Tak mau kami nak ustaz juga. Dah ramai dah datang. Demo tak lagi. Biar demo bukan masjid. Demo. Ni rumah Allah. Yelah dia pun tak bagi. Demo kan ahli syurga. Pakai kopi atas kepala syurga. Koyak kan. Koyak ketas. Polis datang. Ini banyak pengalaman saya di Manjui. Sebab tu saya buka sekolah Barakah. Saya naik satu tangga, mereka turun tangga lain. Kita mengajar dia orang daripada Iqra. Pahaman politik punya pasal. Saya pergi mengajar, saya naik tangga satu, dia orang turun tangga tu. Yang tu geng pemuda pula. Itu bila nak jadi elok? Itu yang saya buat sendiri sekolah. Nak main-main, tak main sudah. Yang main saya mengajar. Yang tak main, tak payah bising, tak payah sibuk. Kita mengajar kitab Bahrul Mazi ni 2 kali ulang. Tafsir pun dah masuk 2 kali. Sepanjang kita mengajar. Jadi inilah perangai manusia. Ni Abdullah bin Salam ni Yahudi. Dia tak boikot Nabi Muhammad. Dia pi. Dia bukan setakat pergi. Dia tanya Nabi Muhammad. Nak sahihkan betul tak dia ni Nabi. Sebab Abdullah bin Salam kata hanya Nabi boleh jawab soalan ni. Orang yang bukan Nabi tak boleh jawab. Baik, kemudian. Bila aku tengok dia. Aku telah mengetahui tanda-tanda Muhammad Rasulullah itu daripada kitab Taurat. Dia ahlul kitab. Nah, dia ahlul kitab. Maka apabila aku tengok nanti, nescaya tahulah aku dia ni Nabi ataupun tidak. Maka tak kala sampai aku kepadanya, aku tatap, aku lihat kepadanya. Daripada rupa, daripada wajah, daripada kelakuan, daripada cakap. Nampak tak? Akhlak ni di mana? Pertama, rupa. Dia macam mana Ustaz? Rupa dia ciptaan Tuhan. Cuba senyum. Memanglah rupa kita ni rupa Allah. Kalau berlakon filem tu jahat. Nama dia Pak Ma'on. Jahat tak Mahmud Jun? Jahat. Cerita Seri Mersing tu Allah jahatnya. Duk mengorat Seri. Lawan dengan Nordin Ahmad Damak. Buat fitnah. Jahat tak? Jahat. Sebab tu orang ludah muka dia. Padahal berlakon je. Tapi watak dia sesuai. Muka dia tu.
Dia bertikar dengan Nordin Ahmad, dia tak sempat elak, dia luka. Kan dia mengadu kat bapak dia. Saya luka ayah. Amboi. Tak badai dengan Samsing. Pergi mengadu kat ayah. Saya luka ayah. Ayah dia tu nama apa? Ayah dia nama Yem. Pak Yem nama dia. Orang bangsawan. Isteri dia siapa? Minah Yem. Tu yang dapat anak daripada Minah Yem dengan Yem. Dia dapat anak tu. Bibi Yem, Nursiah Yem. Akhirnya dapat cucu namanya Ebi Saipul. Ingat tak Ebi Saipul tu? Cerita Azura lah Ebi Saipul. Jangan marah-marah. Lagu tu. Marasa. Oh, tahu semua Ustaz? Al-Hafiz. Apa yang tak tahu? Tetapi dengan wajah yang senyum. Pak Ma'on tu, dia jual teh. Teh Lipton ke teh Bo ke? Kan dia beli teh. Ingat ada iklan tu? Semua orang beli teh tu pasal senyuman dia. Padahal dia jahat. Cerita Seri Mersing jahat. Sultan Mahmud Mangkat di Julang jahat. Jahat sungguh. Jalak Lenteng jahat. Jahat saja. Pergi hambat anak orang, pergi rogol orang. Cerita hang jebak dia jahat. Tapi bila dia bersenyum, dia jual teh. Teh Lipton. Minumlah teh Lipton. Hari itu semua orang beli teh Lipton. Pasal apa? Senyuman dia. Itulah wajah yang berseri. Jangan kita bagi alasan. Saya dah memang muka macam ni Ustaz. Muka Samsing. Allah. Muka memang Samsing. Tapi kalau kamu senyum, senyuman itulah nama dia akhlak. Tapi kalau muka lawa, tak senyum jadi apa? Jadi Mona Lisa. Senyum, tak senyum, senyum, tak senyum. Tak ada apa. Senyumlah. Dua. Yang dikatakan akhlak itu apa? Kelakuan. Yang ketiga, yang dikatakan akhlak itu apa? Cakapan. Maka jelaslah pandanganku kepada wajah Nabi. Aku pun tengok pada Nabi. Tahqiq. Aku tengok tu. Bila tengok saja maka tahulah aku bukannya muka dia muka pembohong. Buat-buat mengaku menjadi Nabi. Dan datang dalam hatiku, dia ni adalah betul seorang Nabi. 3 bentuk kelakuan. Campur nombor 4, pakaian. Muka, kelakuan, percakapan, dan pakaian. Dalam bahasa kita, penampilan. Penampilan juga mencerminkan akhlak. Sebab tu Nabi dia jaga rambut, jaga pakaian, jaga misai, jaga janggut. Ini misai berjerabu. Sama panjang dengan bulu hidung. Ini bulu hidung kan misai. Potong akak-akak, oh kalau suami kita ni bulu hidung panjang, potong, ambil mesin rumput. Allah. Ini bukan setakat bulu hidung tu terkeluar. Bulu telinga pun terkeluar. Nah, ada orang bulu telinga tak ada. Dia ambil mesin. Dia ambil mesin hidung. Ini macam memerang. Misai masuk dalam mulut. Bila minum susu tu melekat setengah misai. Putih. Jadi Nabi dia jaga akhlak. Pakai minyak wangi. Bila campur dengan orang. Ini lepas ni apa kita kena buat? Jernihkan muka. Apa dia? Hati jernih, muka pun jernih. Hati bersih, muka pun ada senyum. Muka pun ada senyum. Maknanya baru dapat gaji lah. Senyum. Senyum, 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 senyum. Senyum tu jadi manis muka. Cuma saya kata dulu, kami Sahkimi kalau nak senyum, pastikan ada orang. Nah, jangan duduk atas tangga surau duduk senyum.
Angau ni. Tak makan ubat. Baik. Dan adalah awal-awal sesuatu yang berkata ia. Nampak. Perkataan yang paling awal Nabi cakap apa? Manusia. Ini harta. Itu amat albab. Manusia. Afshus salam. Sebarkanlah salam. Antara kita salam. Tapi kita tukar lah. Halo. Angkat telefonnya. Halo. Melekat daripada kata-kata Nabi. Yang orang putih kata. Bel kata. Lagi kita ingat daripada Nabi kata. Halo. Assalamualaikum. Cuba ubah. Assalamualaikum. Ubah. Ini bukan kata telefon je. Ketuk pintu pun. Halo. Itu orang kita lah. Siahoi. Itu namanya Pak Uda. Cerita hantu kat Limah. Limah hoi. Nampak tak? Tak boleh ke pintu ke tingkap. Mengendap tingkap. Limah hoi. Yang Limah tu berkemban. Nyorok balik sofa. Salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Nabi pesan bagi salam. 3 kali salam tak jawab balik. Tak payahlah keliling rumah orang tua tu. Melainkan kita rasa pelik. Siang malam, pagi petang, lampu tak padam. Kipas tak tutup. Pi mana Tok Siah ni? Bagi salam tak jawab. Lampu duk menyala, kipas duk pusing, kita duk tengok. Panggil polis dah pecah. Pecah-pecah tak ada. Jangan kita bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum balik. Dah berulat, baru pecah. Jadi jangan faham tu. Kalau kita tengok, lain macam orang tua ni. Duk seorang. Penyakit pula ada, cemanes ada, jantung ada. Anak pula tak balik. Okey? Tu. Buat macam mana? Kadang orang tua ni malas duduk dengan anak. Anak kata, mak, duduklah dengan saya. Susah, mak. Saya nak berhenti kerja, payah. Mak, duduklah dengan saya. Tak naklah aku. Buat apa? Duduk rumah korang. Pagi-pagi aku tak buat apa. Korang kerja. Duduk sini boleh juga aku beli ayam. Yelah, mak. Duduklah dengan kami. Kalau sakit demam, mak, apa kami tengok. Tak payahlah. Tahan pandai lah aku nelpon. Degil dah orang tua ni. Degil pun. Nak kata apa? Kamu nak balik-balik. Tak payah balik, tak nak balik, udah. Degil mak. Takkan tak balik. Tak balik je lah, bukannya jauh. Mak di Johor, kamu di Putrajaya. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu jam lagu mana. Dia nak teriak. Dah lah naik kereta manual. Aircon rosak pula. Sebab tu kadang-kadang kita ni orang tua ikutlah cakap tak. Jomlah mak duduk dengan kami. Jom. Senang kami jaga mak. Dah. Buanglah sikit. Tak payah aku teringat bapak kamu. Jumaat-Jumaat aku nak pergi kubur, jumpa dia. Duduk sana mana jumpa dia. Yelah, mak baca di Quran di mana pun sampai ke arwah mak, ayah mak. Mana-mana. Tak naklah aku. Datangnya ular. Sebab tu kadang-kadang jangan degil sangat. Kalau kamu tak nak beli aku, tak nak balik, hantar aku sekolah Ustaz Kazim. Itu pula. Saya pula. Itulah dia. Hantar sekolah Ustaz Kazim. Kalau kamu tak nak sangat, biarlah Ustaz Kazim berlaku. Macam-macam. Baik, nombor 1. Dia kata apa? Sebarkan salam. 2. Berilah makan oleh sekalian kamu akan makanan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am mil miskin.
bagi makan orang miskin. Ada yang saya kata 2 minggu lepas kan ada satu bah rombongan 35 orang, budak-budak miskin datang melawat sekolah. Seronoklah kita bagi makan. Cikgu tu pun tak sangka Al-Barakah bagi makan kat dia pun. Ingatkan saja main melawat. Bagi duit pula lagi seronoklah. Ada yang tak ada duit belajar. Miskin, bapak lumpuh, mak pula pergi motong getah. Sian. Bila kita tolong bagi makan tu lega lah rasa. Pasal seronok tengok mereka makan. Nak bagi makan kenyang-kenyang. Kalau boleh bungkus buat balik. Buh dalam bekas, buh dalam polystyrene ke atau pawai ke. Makan dalam bah pula. Dan yang ketiga, sembahyang sekalian kamu padahalnya orang sedang tidur. Tengah malam tidur, orang lain semua tidur, kamu bangkit. Kamu kerjakan solat, baca Quran, berzikir. Pada waktu orang lain sedang tidur, maka masuklah kamu dalam syurga, tak ada apa yang menghalangnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi tiga-tiga ni kita boleh buat tak? InsyaAllah. Salam memang dia buat selalu. Bagi makan orang kerap. Semayang malam memang ustaz. Makcik sejak suami makcik mati memang tak tidur. Teringat ustaz. Nak cepat jumpa dia. Bangun semayang malam. Maka siapa yang buat 3 ni, syurga. Tak ada apa yang halang. Masalah 130. Memberi salam itu sebaik-baik orang. Yakni siapa yang terlebih dahulu memberi salam pada kawannya, tak kala berjumpa dengan dia, sama ada dia memberi salam itu pada orang yang dikenalinya atau tidak dikenalinya, maka dia adalah terpuji kepada syarak. Kerana dia adalah orang yang bersih hatinya daripada sifat sombong, membesarkan diri. Semalam saya buat pemilihan muallim muda. Rancangan terbaru di Astro. Bulan depan start. Rancangan muallim muda macam dululah pencetus ummah. Jadi saya pilih semalam daripada 115 jadi 40. 40 jadi 20. 20 jadi 10. Nak pilih hak betul-betul boleh bawa. Baca Quran betul. Baca Quran sedap. Ceramah boleh. Jawab hukum boleh. Penampilan bagus. Habis-habis tu di Astro. Pergi ceramah di Rawang pula. Rehat, tak tidur, tak makan ni duduk kedai kopi je. Orang nak bersalam dengan saya tu. Dia berjalan-jalan. Dipijaknya lantai restoran tu. Terbelah restoran tu. Dia berjalan lantai pecah. Meletup. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam tu. Lah. Dia jenis apa? Yang orang panggil apa tu? Jenis pecah sendiri tu. Tai dia tu pecah sendiri. Gina kan hantu bukan hantu. Dia tekanan panas dia tu. Kita kalau duduk di rumah meletup macam tu. Ya Allah. Pecah. Nampak tu. Padahal simen tak cukup. Bancuh tak cukup. Ada ruang longgar. Ada apa semua. Angin masuk. Pressure semua meletup. Jadi jangan duk kata hantu kan nak. Woy. Yang pasang tai tu hantu. Nak jimat duit. Nah, jimat simen tak betul. Bencuh dah. Kedekut. Tu longgar pula tu. Bila pijak bunyi tok. Ketuk bunyi tok. Kita boleh tengok hak mana kuat padu elok. Bunyi tu. Mai hak kosong. Saat lagi pecah. Pecah sungguh. Dalam nak bersalam tu pun pecah bersalam juga. Pasal apa? Nak ambil bersalam. Tinggal kedai tinggal makanan dia, tinggal bihun sup dia, nak salam. Itu nama dia orang yang tidak sombong. Ni dak tu tengok.
Kan? Sekarang toki kedai, tengok. Salam tidak, senyum pun tidak, angkat tangan. Yang kita angkat tangan, dia buat bodoh. Pergi Assalamualaikum. Duduk cashier elok. Sombong pergi kedai. Yang saya seronoknya, bila nak balik saya, pandai pula, ustaz boleh ambil gambar. Hentilah. Tadi lalu depan kedai tak nak salam, lalu depan meja tak tegur, letak bihun sup pun tak tegur, senyum pun tak. Bila dah nak balik, pandai pula tahan kita, minta maaf. Saya dah lewat. Senang saya jawab. Okay. Ada yang ramah sangat. Satu kedai turun. Daripada tukang masak, tukang basuh pinggan, semua main ke depan. Lah, jenis belah. Macam-macam jenis kedai. Yang tu orang Siam, selalu orang Siam. Orang Siam, tukar kedai tom yam tu. Oh. Saya suka. Ramai-ramai datang, baik ambil order tu semua putih-putih semua tu. Lawa pula lah, ambil Siam tu. Orang Siam dia lain. Dia perai sungguh. Bila kita nak bayar, tak payah bayar. Kita dah hajak. Memang hajak nak bagi belanja ustaz pakai. Tak payah. Hei, awak meniaga, awak kena ambil. Tak apa, tak ada masalah. Saya doa je. Saya pun panjang doa. Siakap 3 rasa lah. Apa takkan doa pendek-pendek. Kadang-kadang orang Siam ni lah. Ra'i tak tahu nak habang. Kita tak order, dia main hantar. Mai setengah kita ni pula lah. Masam lah ambil order masam. Hak duk di cashier masam. Toke kedai masam. Bila kita nak balik baru nak ambil gambar. Pasal apa nak tampal kat kedai dia. Tak payah. Bukan saya minta diraih. Kalau kau nak masam daripada awal sampai habis, tak apa. Ni elok kita nak balik nak gambar pula. Suruh gambar depan kedai pula, suruh pegang buat lagu tu pula. Yang tadi hang senyum pun tak mau. Okay. Ada juga kedai yang saya pergi, toki dia tak ada. Bila toki dia tak ada, lagi masam budak-budak tu. Ambil order pun lambat. Pasal toki tak ada. Tiba-tiba budak-budak ni semua layan saya. Ustaz nak makan apa? Elok pula apa ni. Rupanya bos mereka tengok CCTV. Daripada rumah tengok tu Ustaz Kazim tu. Bos dia mari naik motor. Ada juga yang bos prihatin macam tu. Jadi jangan kita hari ni memilih-milih nak salam dengan orang. Semua pelanggan adalah pelanggan kita. Ra'i dia orang, layan dia orang, senyum pada dia orang, buat yang terbaik pada dia orang. Jangan tengking-tengking. Walaupun dia tengking kita, diam sudah. Nombor 1 dia kata apa? Salam saja. Dengan ramah kepada pelanggan tu, dia ingat sampai bila-bila. Saya ingat satu pakcik tu meninggal. Satu kedai kawan dia. Ya Ustaz, masuk Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz ni. Sagi main toke pula. Halo toke, ni rumah toke. Duduk toke pula. Toke kawan dia, India kawan dia. Penuh kedai dia. Sebab apa? Dia ramah dengan orang. Dia pergi setiap meja nyembah. Tak jadi tambah pun, jadi tambah. Nasi lagi? Nasi lagi lah. Nasi satu, tambah lagi tuan-tuan. Padahal tak mau dah. Dia punya ramah tambah pula. Bermakna duit tambah. Lauk tambah, duit tambah. Tapi kita akan ingat jasa dia. Ingat kenangan dengan dia. Ingat kebaikan dengan dia. Mati dah orang tua tu. Bila mai kepada anak dia tak ikut dia. Duk dia main handphone. Toki tak mai dah. India pun tak mai dah. Tinggal Melayu. Pasal apa? Pasal dia main handphone. Dia tak turun macam pak dia. Pergi setiap meja. Tambah lauk sendiri, tambah nasi sendiri. Yang ni nasi saya tambah. Lauk tambah, bayar. Nasi tambah free tadi. Oh, seronoklah orang. Hanya dengan bermanis muka saja. Ni Nabi ajar pada kita. Baik, kemudian.
Kerana dia adalah bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebaik-baik orang ialah hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang Islam yang paling baik amalannya? Jawab Nabi, orang yang memberi makan ia akan makanan seperti seseorang yang datang bertandang dan menziarahinya, maka dipermuliakannya dengan memberi makan apa makanan yang ada kepadanya. Nombor satu, manusia paling baik siapa dia? Yang suka menjamu orang makan. Ada ni kita di pondok kita ni rajin. Bagi makan orang, buat kuih bagi makan, buat bubur bagi makan, buat pengat bagi makan. Makanan yang paling bagus sekali pengat lah. Pengat pisang, lagi pengat ubi, lagi pengat labu. Buatlah pengat, itulah makanan paling bagus. Dibalut pula dengan daun pisang. Elok sangat pengat tu. Tapi sayang tuan-tuan. Nah, makanan yang paling bagus tu tempe, pengat. Kita hari ni tukar dengan chicken fried. Kita dah tukar dengan nugget yang penuh dengan garam, penuh dengan perasa tambahan, penuh dengan gula. Makan kerupuk lekor bagus, sos pula manis gila. Tu komplain mata tak nampak. Sekarang balik pada makanan tradisi kita. Makanan tradisi yang bagus ialah pengat. Dia dikukus, guna pula labu, guna pula pisang. Nah, campur pula dengan daun pisang, paling bagus. Buah yang bagus ialah buah pala. Buah pala tu bagus tu. Rebus air dia. Tak payahlah berjeruk. Blend dia. Tu buah pala tu paling bagus. Baik. Jadi jamu orang makan. Nombor satu. Dua. Dan memberi makan orang yang lapar. Yang dipanggilnya atau ia pergi sedekah kepadanya. Tut'imut ta'am, bagi makan. Tuan-tuan hantar makan kat budak tahfiz, hantar beras. Letak beras, letak tepung, letak minyak masak, makan. Pahala tuan-tuan terbaik. Dua, wa taqra'us salam. Engkau memberi salam kepada orang lain. Sama ada kau kenal atau kau tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah manusia terbaik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Siapa yang terbaik? Yang bagi makan dan yang menyebarkan salam. Baik, tandakan di situ, insya-Allah kita sambung lagi. Besok kita lihat tafsir. Ya. Besok saya ada insya-Allah. Lepat pisang, ya, lepat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.